Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mardiah binti Ahmad Zaidi, nombor metrik A214200. Saya akan sambung tajuk Hikmah min Taharah, hikmah di sebalik kesucian, pada muka surat 136 dan 137. Wal qalubu fi sabati 'alal khairi wa syarri wa taraddudi fihi ma salasatu asnaf. Hati dalam keteguhannya terhadap kebaikan dan kejahatan serta goyah di antara keduanya ada 3 jenis. Awalan, qalbun salimun umara bittaqwa wa tatahhara an khaba'isil akhlaq. Hati yang selamat yang dipenuhi dengan ketakwaan dan disucikan dari akhlak yang buruk. Wan qadahat fihi khawatirul khair, dan di dalam dirinya tercetus pemikiran kebaikan. Jadi ayat ni maksudnya bila hati seseorang tu bersih dan dipenuhi ketakwaan dan dekat dengan Allah, secara automatik fikiran dia akan cenderung kepada perkara yang baik sahaja. Fa indama yansariful aqlu ila tafkiri fi ma khatara lahu. Maka apabila akal berpaling untuk berfikir tentang apa yang terlintas itu, ya'rifu binuril basirah annahu khair. Ia mengetahui dengan cahaya basirah, yakni ketajaman hati, bahawa ia adalah kebaikan. Ayahkumu bi fi'lihi wa yad'ul qalba ila al-amali bih. Lalu ia memutuskan untuk melakukannya dan mengajak hati untuk beramal dengannya. Fayusbihu hadzal qalbu mustaqirran bi malikil hidayah wa yatayassarul amru alaihi li fi'lil khairat. Maka hati itu menjadi tempat bagi malaikat hidayah dan menjadi mudah ke atasnya untuk melakukan amal kebaikan. Maksudnya, bila fikiran mula berfikir dengan betul, dia boleh bezakan mana yang baik, mana yang buruk, maka hati pun senang nak buat perkara yang baik tu, dan Allah akan memudahkanlah seseorang tu terus buat kebaikan. Wa ilaihil isyarah biqaulihi ta'ala. Dan hati yang sedemikian itu ditunjukkan melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasaniyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang memberikan, yakni hartanya di jalan Allah, dan bertakwa dan mengakui adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesenangan, iaitu kebahagiaan. Wa fi misli hadzal qalbi yushriku nurul iman hatta la yakhfa alaihi syirkul khafiyyu. Dan di dalam hati sedemikian ini terpancar cahaya keimanan sehingga kesyirikan yang tersembunyi tidak lagi terselindung daripadanya. Maksudnya, bila iman betul-betul hidup dalam hati, perkara syirik yang halus pun dia boleh perasan dan elak. Contoh, bila kita buat kebaikan, kita nak orang puji. Dari luar nampak macam buat baik lah kan, tapi hati yang orang beriman ni akan cepat sedar, ni aku buat ikhlas ke atau sebab nak orang puji. Tu contoh syirik halus yang orang biasa tak perasan. Wala yadkhulu alaihi syai'un min makayidis syaitan. Dan tidak masuk ke dalamnya, yakni hati itu, apa pun daripada tipu daya syaitan. Bal yakifu syaitanu wa yuhi zukhraful qawli ghurura. Bahkan syaitan hanya berdiri di luar lalu membisikkan perkataan-perkataan yang dihiasi indah untuk menipu. Fala yaltafitu ilaihi li'annahu qad tahhara minal ma'asi wa asbaha ma'muran bil ibadati mutma'inna li dzikrillah. Namun hati itu tidak berpaling kepadanya kerana ia telah disucikan daripada maksiat dan telah dipenuhi dengan ibadah serta menemui ketenangan dengan mengingati Allah. Maksudnya, hati yang suci, selalu beribadah dan mengingati Allah sentiasa ni tak mudah tergoda dengan bisikan syaitan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati-hati menjadi tenang. Wa hadzal qalbu fihi sirajun yazhar. Dan hati seperti ini mempunyai sebuah pelita yang bersinar. Salis, qalbu mashhunu bil hawa mudannasi bil akhlaqi al mazmumah qad futihat fihi abwabus syayatin. Hati yang dipenuhi hawa nafsu, dicemari akhlak tercela, pintu-pintu syaitan terbuka baginya. Wasuddat anhu abwabul malaikah. Dan pintu-pintu malaikat tertutup daripadanya. Fa indama yakhtiru khatirul hawa fil qalbi. Apabila fikiran tentang nafsu masuk ke dalam hati, yang syarihu sadru bihi, dada, yakni hatinya, mengembang dengan gembira.
wala yaqdiru 'ala at-ta'aqquli wal istibsar, dan seorang itu tidak dapat berfikir atau melihat kebenaran. Falau wa'azahu wa'izun wa asma'ahu ma fihi najatuhu amniya 'anil fahmi. Jika seorang pendakwah menegurnya dan memberitahunya apa yang akan menyelamatkannya, dia tetap buta untuk memahami. Wasamma 'anis sam'i, tuli untuk mendengar. Wahajatus syahwah, dan nafsunya akan terangsang. Wataharrakatul jawarihu bi fi'lil ma'siyah, dan anggota badan akan bergerak untuk melakukan dosa. Maksudnya, bila hati seseorang itu dikuasai oleh nafsunya, dia buta dan tuli terhadap kebenaran, dan akhirnya anggota badan bergerak untuk buat dosa tu sebab hati dan fikiran dia dah terpengaruh. Wa ila misli hadzal qalbi al-isyarah biqaulihi ta'ala, dan hati yang sedemikian itu dirujuk melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aksarhum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Adakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, maka adakah kamu akan bertanggungjawab terhadapnya? Atau adakah kamu menyangka kebanyakannya mereka mendengar atau berfikir mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, malah mereka lebih sesat jalannya. Salis, qalbu tabadu fihi khawatirul hawa fatada'uhu ila syarri fayalhaqu khawatirul imani fayada'uhu ila khairi. Hati yang di dalamnya muncul lintasan hawa nafsu yang mengajaknya kepada kejahatan, lalu datang lintasan iman yang mengajaknya kepada kebaikan. Maksudnya, hati manusia, hati kita ni selalu bergelut antara dua ni, yakni bisikan nafsu yang ajak buat jahat dan cahaya iman yang ajak buat kebaikan. Fatanba'isun nafsa bisyahwatiha ila nusrati khatirish syarri, maka nafsu terdorong dengan syahwatnya untuk menyokong lintasan kejahatan. Wa yakiful aqlu fi janibi khatiril khair, sedangkan akal berpihak kepada lintasan kebaikan. Wa yuqabbihu fi'lan nafsi, dan mencela perbuatan buruk itu, yakni yang diinginkan oleh nafsu. Maksud ayat ni, nafsu mendorong kepada kejahatan, manakala akal membimbing kepada kebaikan dan mencela perbuatan buruk tersebut. Fala yazalu yataraddadu baina jundil khairi wa jundis syarri ila an yaghliba alaihi ma huwa aula bihi. Maka hati itu terus berbolak-balik antara kuasa kebaikan dan kuasa kejahatan, sehingga akhirnya ia diatasi oleh mana-mana yang lebih sesuai untuknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal qulub arba'ah, hati ada 4 jenis. Qalbu ajradu fihi sirajun yazhar, hati yang kosong yang di dalamnya terdapat lampu yang bercahaya. Fadzaka qalbu mu'minin, dan itulah hati orang mukmin. Wa qalbu aswadun mankusu, hati yang hitam dan terbalik. Fadzaka qalbul kafir, itulah hati orang kafir. Wa qalbu aghlafu marbutu ala ghilafihi, fadzaka qalbul munafiq, dan hati yang tertutup serta terikat pada penutupnya, maka itulah hati orang munafik. Wa qalbu musfahu fihi imanu wa nifaku, dan ada pula hati yang bercampur di dalamnya, iaitu iman dan kemunafikan. Famasalul imani fihi masalul baqalati yamudduhal ma'u tayyib, perumpamaannya iman di dalam hati tersebut adalah seperti tumbuhan yang disiram dengan air yang baik. Wa masalul nifaqi fihi kamasalil qurhah yamudduhal qayhu was-sadid, manakala perumpamaan kemunafikan di dalamnya adalah seperti luka yang disirami nanah dan darah busuk. Fa ayyul madataini ghalabat hukmi lahu biha, maka unsur mana yang lebih dominan, yakni yang kuat, dialah yang akan menguasai hati tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.